Assalamualaikum guys. Pak Long tunggu, owner dia mandi. Jom kita tengok view di dalam dia. Okay, dan ruang duduk di belakang boleh duduk 2 orang. Okay, tengok di atas pula pun boleh duduk. Okay geng, ni duduk untuk kita nak makan, sembang-sembang santai, nak meeting pun boleh. Macam tu. Ni dia ada cabinet dia macam biasa lah. Ada duduk atas kan tengok lah. Dia ada kompartmen dia yang power cantik. Okay, ni ruang pemanduan dia. Okay, dia ada power steering macam biasa. Dia pakai automatic. Tekron semua complete. Okay guys, jom Pak Long bawa kursi keliling dia tengok. Macam biasa. Okay, dia ada tunggu. Jadi okay, yang di belakang tu dia tengok. Dia ada tangga dan dia ada bicycle rack. Bicycle rack boleh bodoh. So macam biasa dia ada, dan dia ada steering. Okay, jom bagi start pula. Mudah lah kalau nak parking. Kalau duduk di bandar yang petang ataupun di bandar-bandar yang mana pun, memang macam mana-mana yang nak cari ataupun nak register ataupun nak buat pre-order, boleh Roger Dapi Motorhome.